Apa khabar semua? Dalam video kali ini, kami akan membawakan kepada anda sebuah truk yang sangat menarik dan menjadi perhatian ramai, iaitu 2025 Kenworth W900 TRD. Jadi, sebelum kita mulakan video ini, jangan lupa untuk subscribe channel Motorals, tekan butang like dan aktifkan loceng supaya anda tidak terlepas video-video terbaru tentang truk paling hebat dan kenderaan paling berkuasa. Dari pandangan pertama, 2025 Kenworth W900 TRD mempunyai penampilan yang sangat besar, berani dan agresif. Reka bentuk klasik Kenworth masih dikekalkan, tetapi dengan sentuhan moden yang menjadikan truk ini kelihatan lebih premium dan futuristik. Bahagian hadapan menampilkan grill besar yang menjadi identiti Kenworth. Lampu moden memberikan penampilan yang lebih tajam dan menarik, manakala bonet panjang menjadikan truk ini kelihatan seperti raja sebenar di lebuh raya. Apabila melihat bahagian sisi pula, saiz besar dan reka bentuk aerodinamik menjadikan 2025 Kenworth W900 TRD kelihatan sangat mengagumkan. Roda besar, badan yang kukuh dan kemasan premium memberikan truk ini penampilan yang benar-benar luar biasa. Masuk ke bahagian kabin, kita dapat membayangkan sebuah ruang yang lebih moden dan selesa. Sebuah truk untuk perjalanan jarak jauh memerlukan tempat duduk yang selesa, sistem infotainment moden, navigasi dan teknologi bantuan pemandu yang canggih. Dari segi prestasi, Kenworth W900 terkenal sebagai sebuah truk yang dibina untuk kerja berat. Model 2025 ini pastinya menarik perhatian kerana gabungan kuasa, ketahanan dan teknologi moden yang semakin penting dalam industri pengangkutan. Teknologi keselamatan juga menjadi perkara penting dalam truk generasi baharu. Sistem bantuan pemandu, pemantauan titik buta, amaran pelanggaran dan sistem brake moden dapat membantu meningkatkan keselamatan ketika memandu. Tetapi apa yang paling menarik tentang 2025 Kenworth W900 TRD ialah gayanya. Ini bukan sekadar sebuah truk biasa. Ia mempunyai penampilan yang agresif, berkuasa dan premium, menjadikannya impian bagi ramai peminat truk di seluruh dunia. Bayangkan melihat truk gergasi ini bergerak di atas lebuh raya. Saiznya yang besar, reka bentuknya yang unik dan kehadirannya yang sangat berkuasa pasti akan menarik perhatian sesiapa sahaja. Jadi, apakah pendapat anda tentang 2025 Kenworth W900 TRD? Adakah anda suka reka bentuk klasiknya, atau anda lebih suka truk moden dengan reka bentuk futuristik? Tulis pendapat anda di ruangan komen. Terima kasih kerana menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel Motorals untuk lebih banyak video tentang truk terbaru, kenderaan berat dan dunia otomotif yang menarik. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Motorals, channel untuk peminat truk dan kenderaan paling hebat.